Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita baca kitab Furu'ul Masail karangan Syekh Daud Fatoni. Ya. Kita baca bab wuduk. Syarat sah wuduk. Soalan, apakah syarat-syarat sah wuduk? Apakah syarat sah wuduk? Syarat untuk menjadikan wuduk sah ada beberapa perkara. Yang pertama, menggunakan air yang mutlak. Yang pertama, guna air mutlak. Yang kedua, orang yang hendak berwuduk itu mestilah beragama Islam. No kafir tak jadilah wuduk, tapi tak jadi wuduk lah. Kalau ambil wuduk sekalipun. Yang ketiga, kena memayis. Memayis ni, memayis mana apa? Tahu boleh beza bersih kotor apa semua tu. Yang keempat, tidak menafikan kewajipan dan kefarduannya. Kena yakinlah wuduk tu. Yang kelima, tidak menghalang air sampai kepada anggota wuduk. Mana tak ada halang, tak ada benda yang menghalang air sampai pada anggota wuduk. Yang keenam, mengetahui cara dan kaifiat berwuduk. Yang ketujuh, hendaklah mengekalkan niatnya. Hendaklah mengekalkan niatnya. Maknanya mana apa kekal niat ni? Niat sekali je. Faham? Dan mengekal mana kita basuh tangan tu niat nak wuduk. Kita basuh kaki niat nak wuduk. Niat memang untuk wuduk. Kalau basuh kaki kerana kotor kat tanah apa, tu tak jadi wuduk lah. Niat tu lari. Niat sekali je tapi berkalang sampai habis wuduk tadi. Okey? Tu makna mengekalkan niatnya. Yang ke-8, setelah masuk waktu bagi mereka yang mempunyai masalah silsi bau. Mana kecil tak lawah. Setelah masuk waktu bagi mereka yang mempunyai masalah kecil yang tak lawah. Orang ada masalah kecil tak lawah ni, dia kena ambil wuduk selepas masuk waktu. Tahu dah benda tu? Selepas masuk waktu. Sebelum masuk waktu, tak boleh ambil wuduk. Yang ke-9, menghilang segala najis yang tidak dimaafkan bagi mereka yang mempunyai masalah istihadah. Menghilangkan segala najis yang tidak dimaafkan bagi mereka yang mempunyai masalah istihadah. Berwuduk dalam keadaan tidak pasti berhadas atau tidak. Soalan, adakah sah wuduk yang dilakukan oleh orang yang tidak pasti sama ada dia berhadas atau tidak? Jawapan, sekiranya seorang itu berasa sok pada diri sama dia berhadas atau tidak, lalu ia pun berwuduk. Kerana ternyata yang dia memang dalam keadaan berhadas sebelumnya, wuduknya tidak memadai. Jika tidak sok sama ada dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas, lalu dia pun mengambil wuduk, maka sah wuduknya. Tu keputusan dia. Terdapat minyak pada tubuh. Soalan, sekiranya terdapat cecair seperti minyak pada badan, adakah sah wuduk atau mandi wajib yang dilakukan? Pada minyak tubuh. Jawapan, segala jenis minyak yang cair seperti minyak biasa atau minyak sapi, jika terdapat pada anggota badan, dia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang hendak berwuduk meskipun untuk mandi junub. Mana dia kalau minyak ada tubuh, tak kisah dia dah. Kenapa tak? Minyak nipis kalau macam minyak gerih tak boleh lah. Minyak masak, minyak obat apa semua tak masalah lah. Boleh. Tak lah. Macam melak lah sikit. Macam melak lah. Tak boleh hilang. Berniat setiap kali membasuh anggota wuduk.
Soalan, haruskah seorang mengambil wuduk berniat setiap kali hendak membasuh anggota wuduknya? Jawapan, harus, bukan dibolehkan seorang hendak berwuduk berniat setiap kali membasuh anggota wuduknya seperti berniat ketika membasuh muka. Dan selepas itu berniat bagi ketika membasuh dua tangan dan seterusnya. Mana kalau niat tiap-tiap basuh anggota tadi tak apa, tak membatalkan wuduk. Okey dah? Mana basuh tangan, basuh muka niat wuduk. Kalau basuh tangan ke siku niat pula. Basuh apa? Basuh rambut niat pula. Tak apa, tak membatalkan wuduk. Benda kecil je tapi ulama ada pendapat berhubung benda macam ni untuk panduan kita semua. Benda khoteh-khoteh ada buat pun kadang. Hikmah wuduk dan kaitannya dengan solat. Soalan, apakah hikmah di sebalik mendahulukan mengambil air sembahyang sebelum mengerjakan solat? Dan kenapa hanya 4 anggota saja yang perlu dibasuh ketika berwuduk? Dan apa pula hubung kaitnya antara air sembahyang dan sembahyang? Soalan, itu soalan dia. Jawapan, ada hikmah mendahulukan wuduk sebelum bersolat ialah kerana wuduk diambil sebagai perkara asalnya wadai, iaitu bermaksud bersih dan suci. Adakala solat pula dianggap sebagai sebaik-baik ibadah badaniah selepas seseorang itu beriman. Maka menasabahlah wuduk dengan pengertian itu mendahului ibadat solat. Ini huraian ulama lah dah. Yang paling istimewa pula apabila solat dianggap sebagai munajat seorang hamba dengan khaliknya yang kebiasaan dilakukan secara berjemaah. Maka amat sesuailah seorang itu mendahulukan wuduknya sebelum dia berdiri munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa hikmah, 4 anggota saja yang dituntut supaya dibasuh ketika mengambil air sembahyang. Sebenarnya soal kenapa kita disuruh membasuh tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan tangan ke dalam bekas habis air ialah kerana hendak memelihara kebersihan air tersebut daripada tercemar dengan kekotoran. Pasal apa anggota wuduk ada 4 aje? Agak-agak pasal apa? Pasal anggota wuduk ada 4 pasal apa? Ha? Apa dia? Anggota wuduk 4 je. Pasal apa? Mana pula lutut sujud? Tak apa, kita tengok dah kitab sebut mana. Kita disuruh berkoma-koma dan masukkan air ke dalam hidung bertujuan untuk mengetahui keadaan dan sifat air seperti rasa dan baunya. Dan sebab itulah didahulukan berkoma-koma. Mana koma ni biar nak tahu air tu. Air pahit, kelak ke, masam ke, gitu je lah. Tujuan basuh muka. Okey, anggota pertama muka dah. Apa tujuan kita basuh muka? Ialah kerana muka merupakan anggota yang paling istimewa berbanding anggota-anggota yang lain. Muka sebagai tempat yang mula dipandang dan dinilai. Oleh kerana wuduk memberi makna bersih dan suci, maka amalan sesuai muka yang perlu disucikan dan dibersihkan terlebih dahulu. Mana kita tengok orang ni, tengok muka lah dulu. Muka bersih ke, comok ke apa ke. Pasal Islam mengajar kita basuh muka dulu. Supaya muka tu bersih. Pasal orang Islam ke orang paling bersih. Basuh muka berapa kali sehari? Sedap 5 kali sehari basuh muka. Sebab kenapa diikuti dengan basuh kedua tangan sehingga ke siku? Yang kedua, tangan hingga ke siku. Pasal apa? Kerana kedua-dua belah tangan merupakan anggota yang digunakan untuk bekerja mencari rezeki. Sebenarnya yang halal maupun yang haram. Tangan kita guna tak cari rezeki. Ya? Cari rezeki halal ke rezeki haram. Juga digunakan untuk memegang. Maka seharusnya dibasuh dan sucikan agar setiap gerak kerjanya menjuruh ke arah yang bersih lagi suci demi untuk mendapatkan yang halal. Ada pendapat lain kata tangan ni sebenarnya
kita banyak buat maksiat dengan tangan. Jadi kita basuh tangan, nak suci tangan. Bukan suci zahir saja. Suci kotor. Malah suci batin tangan tu sendiri. Dosa yang kita buat dengan tangan tadi. Dengan berwuduk kita minta dosa kita digugurkan. Okey. Yang ketiga, menyapu kepala adalah kerana ia juga merupakan anggota yang mulia lagi istimewa. Kepala ni, di dalamnya tersimpan akal, otak di kepala ni yang dianggap mutiara insan. Memadai menyapu sebahagian saja sebab dia seringkali ditutupi dengan kopiah atau seumpamanya. Mana kita basuh kepala, basuh otak, akal ni untuk bersihkan akal kita lah. Dari segi batinnya. Okey, nampak ye? Hikmah kenapa 4 anggota badan tadi disucikan 5 kali sehari. Yang keempat, membasuh kaki. Pula kerana ia merupakan anggota yang digunakan untuk memijak dan bertanggungjawab untuk membawa badan ke mana saja yang dikehendakinya. Sebab itu dia perlu disuci dan dibersihkan supaya dia tidak membawa badan ke tempat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maka menasabahlah ia juga perlu dibasuh. Kaki bawa kita pergi mana-mana, nak pergi tempat maksiat atau tempat molek, ke masjid, kaki yang bawa kita. Ya? Jadi kaki pun bersih jugalah. Supaya dengan bersih kaki tadi, kaki yang bawa kita tempat yang baik, bukan tempat yang tak molek. Ini disambung sikit lagi, peranan 4 anggota bagi Nabi Adam AS. Ya? Peranan 4 anggota bagi Nabi Adam AS. Selain daripada yang tersebut itu, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahawa kita diperintahkan supaya membasuh 4 anggota badan setiap kali hendak berwuduk. Kerana ketika Nabi Adam AS hendak makan buah yang dilarang, memakannya. Ketika berada di dalam syurga, di mana kedua kakinya berjalan ke arah pokok. Kaki yang bawa Nabi Adam ke pokok. Ya? Yang dilarang itu. Kedua-dua tangannya pula mencapai buahnya sebelum dimakan. Tangan guna untuk ambil buah. Diciumnya buah itu terlebih dahulu. Akhirnya dia makan. Dia meletakkan kedua-dua belah tangan ke atas kepalanya. Maka sebab itulah semua anggota yang terlibat dengan kesalahan ini dikehendaki supaya dibasuhnya setiap kali hendak berwuduk. Nampak dah ye? Kaki untuk berjalan, tangan untuk ambil buah. Kerana buah tu, Nabi ada cium dulu buah tu. Cium tu muka lah dah. Kemudian selepas makan tu, dia letak tangan pula atas kepala. Jadi 4 anggota tu perlu dibasuh. Ambil kisah Nabi Adam. Okey, sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.